Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Taufik daripada TVPS SMK Taman Perumahan Berdaun. Pada hari ini saya membawakan liputan khas tentang program penyerahan sijil SPM 2025 dan 2026. Majlis diteruskan lagi dengan penyerahan SPM 2025 dan 2026. Mari kita saksikan. Bersama saya, Abang Adif, bekas pelajar SMK Taman Perumahan Berdaun. Apakah plan Abang setelah mengambil sijil SPM? Okay, plan saya ialah saya akan apply apa-apa yang saya dapat dari UPU ataupun IPT ataupun Matrix dan meneruskan usaha saya untuk mengejar kebaikan. Terima kasih atas jawapan tersebut. Semoga Abang terus maju jaya dan dimurahkan rezeki. Bekas pelajar SMK Taman Perumahan Berdaun. Berikan pesanan akak kepada tingkatan 5 yang akan menduduki ujian SPM pada tahun ini. Kalau dari saya lah, awal-awal banyakkanlah belajar, banyak buat modul, menghafal. So kalau SPM sudah takut tengok paper tu menyesal buat awal-awal. Itu je lah. Okay, terima kasih kepada jawapan tersebentar tadi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syazlin Salim yang dahulunya daripada kelas 5 Benta. Alhamdulillah, syukur kepada Allah saya telah diberikan penghargaan sebanyak 9A dalam SPM. Pada pendapat saya, salah satu rahsia yang berjarak dalam mencapai kejayaan ini ialah berkat daripada usaha, kerana sebenarnya usaha tangga kejayaan. Sudah tentu berkat daripada usaha guru-guru serta tawakal dan doa daripada ibu bapa saya sendiri juga. Saya memang berharap agar prestasi SPM 2026 dapat menunjukkan peningkatan yang signifikan, sama ada dari segi layak memiliki sijil, lulus dan juga grade purata sekolah. Hal ini dapat dicapai melalui pelaksanaan pengajaran yang berfokus, intervensi yang berterusan, serta kerjasama yang erat dalam kalangan guru, murid dan ibu bapa. Saya yakin dengan komitmen seluruh warga sekolah, kita mampu mengubah cabaran menjadi kenyataan, insya-Allah. Sekian sahaja liputan daripada saya, wartawan TVPS SMK Taman Perumahan Berdaun. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, no matter what comes my way. Alhamdulillah.